expect tips ni memang betul-betul jadi. Bukanlah renovate rak baru. Sebab Cik Bin nak letak aquarium atas tu. Jadi hari ni Cik Bin nak terap masuk daging. Ada tips berlega-lega dekat FYP ni. Buat macam tu, jimat api, lepas tu daging lembut. Jom kita try. So kita rebus air ni dulu sampai air ni gelegak. Okay, so bila air dah mendidih, kita buka jap. So kita masuk ke daging. Tutup balik. Kita set masa 5 minit. Okay, so selepas 5 minit dia gelegak macam ni ke. Buka mata. Lepas tu tutup api, biarkan selama setengah jam. Okay, so ni setengah jam. So kita buka api balik. Kita biarkan dia selama 7 minit. So daging ni Cik Bin sejuk ke dah sikit tadi. Wih, macam lembut weh. Ya Allah, lembut saya awak. Terima kasih lah siapa bagi tips ni tau. Memang lembut weh saya awak. Ya Allah, Cik Bin tak expect. Memang jimat lah lepas ni. Siapa nak jimat ke api dekat rumah. Lembut betul daging dia. Tak nyesal kakak tulis tips tu kakak. Terima kasih lah kakak. Siapa nak jimat ke masa rebus daging boleh guna tips ni.